rumah 500,000, anda kena bayar 1 juta ringgit kepada bank. Adil tak adil? Ini persoalannya, betul? Sebab saya juga, ramai juga yang saya nampak kat komen, especially bila cakap soal tentang pinjaman ataupun pembiayaan rumah. Ramai orang anti buat loan. Tak kisahlah, konvensional, of course riba, Islamic financing pun kena hentam juga. Sebab apa? Sebab bila buat kira-kira, harga rumah 500,000 tapi ended up total jumlah yang kena bayar balik kepada bank 1 juta. Double. Ui, tak berbaloi. Sudahnya, tunggulah nak bayar duit cash beli rumah. Kalau mampu, silakan, tak ada masalah, boleh je. Tapi saya yakin majoriti daripada masyarakat di Malaysia ini, or even masyarakat dunia, nak beli rumah cash. Maybe top 1% saja yang mampu beli rumah cash, especially zaman sekarang ini. Kan, bayangkanlah rumah studio apartment yang kecil tu, yang mungkin 600 square feet, paling-paling pun 300,000, 400,000. Anda ada cash 400,000? Kalau ada, silakan, tak ada masalah. Bila bab hukum ni, saya malas nak sembang panjang sebab saya bukan orangnya, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya tak boleh nak memberi fatwa. Tapi saya lebih senang untuk leverage kepada kepakaran ulama-ulama tersohor, fatwa-fatwa yang dah dikeluarkan yang mana mereka membolehkan Islamic financing. Saya pun pernah kongsikan topik ini dekat dalam YouTube channel saya tentang Islamic financing, hukum buat loan Islamic financing ini. Okey ke tak okey? Anda boleh saksikan video itu dekat YouTube channel Dr. Adam Zubair. So, bagi mereka yang masih lagi baru ataupun belum lagi, please do subscribe my YouTube channel supaya anda boleh tambahkan ilmu anda dalam ilmu kewangan ini. Alright? So, let's go back to topic. Loan rumah 500,000 tapi bayar 1 juta. Rasa macam banyaknya kan. Rumah 500,000 tapi kena bayar sampai 1 juta. Itu kalau rumah 500,000. Kalau rumah yang 1 juta kena bayar 2 juta. Double. Senang-senang je bank buat duit kan. Tapi again, it's not about me debating about that topic, tapi hari ini saya nak kongsikan kepada anda tips bagaimana nak kurangkan keuntungan yang anda bayar kepada bank. Bahasa kampungnya kurangkan bunga lah. Tapi saya tak suka gunakan bunga sebab bunga ini, interest tu sendiri haram, riba. Tapi dalam Islamic financing, term yang mereka gunakan adalah profit ataupun keuntungan. So bagaimana nak kurangkan keuntungan ini? Saksikan video ini sampai habis. So, tips yang pertama, kalau loan 500,000, macam mana nak kurangkan 1 juta? Sebelum saya kongsikan kepada anda tipsnya, saya nak anda gunakan this app. App ini digunakan pakai oleh semua perancang kewangan berlesen. Kalau anda gunakan Apple, anda boleh download Easy Calculators. Pengguna Android, download Financial Calculator. Ada beberapa calculator yang anda boleh guna pakai. So, untuk kira loan rumah ini, anda boleh gunakan loan calculator. Nampak gambar rumah. So, this is basically the information yang anda kena letak lah. Rumah harga 500,000. Next, interest rate. Saya ambil pukul rata 4.5%. Kemudian loan term, tempoh pinjaman itu berapa tahun? Maksimum adalah 35 tahun ataupun sampai usia 70 tahun. 70 tahun is maximum loan. Sebab itu beli rumah ni belilah pada usia muda. Anda hanya perlukan 3 maklumat ini. Loan amount, jumlah loan 500,000, kadar faedah, interest rate 4.5%, loan term 35 tahun. Once you've done all these three, tekan butang calculate. Dia akan bagi anda maklumat-maklumat penting. Yang pertama, dia bagi tahu monthly payment. Kat sini dia tulis RM2,366. Yang kedua, dia bagi tahu total payment. Loan amount 500,000, total payment RM993,837. Zalim. Terus zalim. Sebelum anda zalimkan sesiapa, okey, tengok dulu video ni sampai habis, okey? Jumlah kadar keuntungan yang bank kenakan kepada anda adalah RM493,000. Double. Tim saya dah geleng kepala dah. Inilah hakikatnya tuan-tuan puan-puan. Tapi kalau anda pandai, anda tengok video-video saya, anda akan tahu sebenarnya ini memberi keuntungan kepada anda. Tapi tak apa, itu video lain. Video ni macam mana nak kurangkan, okay? Annual payment kalikan dengan 12 dapat RM28,395. So, inilah hakikatnya tuan-tuan, puan-puan, abang kakak, makcik, pakcik. Okay, bila anda beli rumah, yes, on average memang anda kena bayar 2 kali ganda daripada loan yang anda ambil. So, let's say loan anda ambil RM600,000, selama 35 tahun tu jumlah yang anda bayar bank adalah lebih kurang 1.2 juta.
Kalau harga rumah RM800,000, bayarlah 1.6 juta. Tapi jangan risau, dalam video ini saya akan kongsikan ada 3 tips mengurangkan kadar keuntungan yang anda bayar kepada bank. Yang pertama, anda boleh bayar down payment yang tinggi. Siapa yang cakap anda kena ambil loan amount RM500,000? Anda boleh kurangkan. Let's say lah harga rumah RM500,000. Let's say down payment anda bayar 10%, RM50,000. Okay? Kan? So, ni kalau anda ambil loan 100% lah, harga rumah RM500,000, anda ambil 100% loan. Let's say anda cakap, okay, you know what? Kat sini, kat tepi ni, calculate amount. Harga rumah RM500,000, down payment RM50,000. RM50,000. So, bila anda tekan butang OK, technically loan amount anda daripada RM500,000 menjadi RM450,000. Betul? So, bila anda pinjam sedikit, kat sini, total payment, anda tengok total payment dengan total interest, instead of 993, kalau saya tekan butang calculate, dia kurang by 100,000. Daripada 993 jadi 894,000. Daripada total interest 493,000 jadi 444,000. Monthly payment pun daripada 2,300 jadi 2,100 saja. Lagi sedikit loan yang anda pinjam, lagi sedikitlah interest yang anda kena bayar. Cara yang kedua, kurangkan loan term. Instead of pinjam 35 tahun, kurangkan. Let's say anda buat pinjaman 30 tahun. Saya tak nak buat 35 tahun sebab bila saya panjangkan tempoh, saya kena bayar lagi banyak kat bank. So, anda boleh kurangkan term. Term loan daripada 35 tahun kepada 30 tahun hutang saya habis. Boleh? Tengok apa yang berubah. Total payment RM993,000. Anda hanya kurang berapa tahun? 5 tahun sahaja. Nampak? So, instead of anda kena bayar RM993,000 kat bank, anda hanya perlu bayar RM912,000 kat bank. Tapi akibatnya monthly payment tadi RM2,300 lebih kepada RM2,500. You decide. Anda reducekan keuntungan yang anda bayar kepada bank sebanyak lebih kurang RM80,000. That's a lot of money. Boleh beli kereta baru. Tips yang ketiga ini, bayar lebih monthly installment. Okay, bayar lebih monthly installment. So, saya akan buat loan macam biasa. Loan amount RM500,000. Interest rate 4.5%. Loan term saya ambil maksimum 35 tahun. Tapi bezanya, saya akan bayar extra payment per month. Kenapa saya ambil tindakan ini? Sebab saya nak kebebasan. Satu, saya tak nak keluarkan duit simpanan saya untuk beli rumah. Saya sayang duit saya. Okay? So, duit tu penting nak hidup. Kalau tiba-tiba, na'udzubillah, ekonomi jatuh ke dan sebagainya, kan, ada COVID-19 berlaku lagi sekali, na'udzubillah. So, at least saya ada duit untuk hidup. Okay? Saya ada simpanan. Itu yang pertama. Yang kedua, let's say lah, kalau for whatever reason, duit saya tight. Bila saya pendekkan loan term, saya tak ada pilihan. Saya kena bayar amount tadi RM2,700, whatever it is. Tapi yang ini memberi saya pilihan, memberi saya flexibility. Sebab tu benda ni hanya berfungsi untuk bagi mereka yang buat loan semi flexi loan ataupun full flexi loan saja. So, extra payment per month is tips yang ketiga. Bayar lebih setiap bulan. So, let's say lah monthly payment saya RM2,300. At that time, saya rasa saya mampu. Wah, Alhamdulillah, bisnes berjalan dengan baik. YouTube channel saya pun okey. Dapat duit daripada monetization daripada YouTube sangat-sangat bernas. So, apa yang saya buat? Saya ada duit lebihan, saya bayar, saya top up. So, let's say lah, saya top up RM300 extra lah. Saya tekan butang calculate, saya nak anda tengok impactnya dekat total payment. Tengok kat total payment ni. Total payment RM993. Kalau saya tekan butang calculate, nampak tak apa yang terjadi? Magic happen. Total payment kepada bank, instead of kena bayar RM993,000, dia jatuh kepada RM865,000 sahaja. Magic. Dia hilang. Interest saving. Saya berjaya save sebanyak RM128,000. Jimat. Hanya top up RM300 sahaja setiap bulan. Pilihan saya. Let's say tiba-tiba duit cash flow tight, ekonomi tak bagus, saya perlukan duit RM300 tu, tak apa, saya bayar seperti biasa. Dan pay off earlier by 95 bulan. Saya jimat 8 tahun. Loan saya akan habis 35 tolak 8, 27 tahun, habis. Rumah-rumah saya yang saya beli, saya takkan bayar seperti apa yang mereka suruh saya bayar sampai habis. 35 tahun, bagi saya rugi. Bank dapat double apa yang saya bayar mereka. So, saya bijak sedikit. Bijak lebih lah. So, saya bayar lebih ekstra sikit. So, saya dapat jimat masa. Saya harap anda dapat belajar sesuatu daripada video ini. Saya dah kongsikan kepada anda tips tips bagaimana saya boleh mengurangkan kadar keuntungan yang saya perlu bayar kepada bank. Sekali lagi saya nak ingatkan, hartanah jangan main-main. Okay? Beli hartanah ni jangan anda ingat macam beli keropok lekor. Beli hartanah pertama yang betul. So, itu saja daripada saya. Thank you very much. I'll see you in my next video.